Okay, bismillah. Recap crude oil 5 Jun nampak macam ada breakdown, tapi tak break tail sebelum ni lah consolidation tu, tapi try je lah sebab dia dah rebound kat sini kan, so nampak macam nice. Okay, kat sini dia dah jalan, saya naikkan trailing, set alert pukul 3 petang. Okay, kat sini nampak macam dia strong rebound, nampak 2 kali dia test dan berjaya. Dan kat sini juga ada high volume, long lower tail, kena jaga-jaga lah, kita set alert. Dekat consolidation takut dia berpusing dan makan kita punya profit. Okay, kat sini ada double strong candle, aggressive volume datang. Kalau engulf kita exit, tapi kat sini pullback low volume, saya masih hold. Okay, kat sini double break structure, saya exit. Okay, personal analysis selepas saya dah berjaya keluar kat sini pukul 4.47 petang. Kita tengok lepas tu dia pull back sampai makan kita punya profit dan kena balik dekat entry point. Kalau kita letak stop loss kat sini dah hit kan, hit, kalau tak keluar hilang lah kita punya profit kat sini. So nice trade, nice execution. Kita kena take lesson kat sini. Kalau nampak macam ada double strong candle, volume tiba-tiba datang, lepas tu makan strong candle, break structure, kita kena exit awal-awal. Wallahualam.